Aku rasa aku punya jantung dah boleh berterabur. Aku take balik masuk dalam ni. Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni aku nak review dekat korang satu lagi movie terbaru daripada Hollywood yang berjudul Drop. Bagi korang yang suka cerita-cerita yang boleh buatkan jantung korang terkeluar ataupun cerita-cerita yang intens, ini mungkin sesuai untuk korang. Tapi sebelum tu, dengar dulu ulasan daripada aku. Filem Drop yang mengisahkan tentang Violet yang merupakan seorang ibu tunggal, lakonan mantap Megan Faye ni sebenarnya menceritakan tentang dia yang sedang cuba untuk bercinta semula selepas dah berapa lama hidup solo. Tapi malangnya untuk first date dia selepas berapa lama dia dah tak date ni, ada something tragedy yang happen. Masa ni dia tengah keluar dengan lelaki yang bernama Henry yang dibawakan watak oleh Brandon Sklenar ni. Tengah syok-syok ni, tiba-tiba ada satu mesej masuk dan mesej tu seolah-olah macam mengugut kepada perempuan tu. Dalam ugutan tu dia ada bagi tahu yang sebenarnya anak dia berada dalam keadaan baik sebab anak dia dijaga oleh adik dia sendiri. Dan masa tu dia macam tak percaya bila dia tengok CCTV secara live daripada dia punya phone tu, dia nampak ada orang dekat rumah dia. Jujur aku cakap, lakonan Megan Faye ni memang power mantap mat. Kita boleh rasa dia punya struggle tu. Dalam masa yang sama dia cuba tenangkan diri dia sebab dekat dalam tu dia dah bagi tahu jangan bagi tahu siapa-siapa. Tapi dalam masa yang sama dia buatkan kau berfikir, adakah orang yang sedang mengugut dia ni adalah orang yang tengah dating dia sekarang, which is Henry tu. Filem ini diarahkan oleh Christopher Landon yang memang famous dengan cerita-cerita thriller, cerita-cerita hantu macam tu. Jalan cerita dia memang kemas, pacing dia memang steady, cuma ada sedikit lah aku rasa macam slow dekat depan tu. Tapi bila tengah sampai ke hujung tu, aku rasa aku punya jantung dah boleh berterabur. Aku take balik masuk dalam ni. But apa yang paling penting sebenarnya, cerita ni tak over complicated. Dia tak buatkan kau punya kepala pening untuk fikir ni cerita apa sebenarnya. Dia cuma menggunakan kau punya kepala untuk teka sebenarnya siapa orang jahat tu. Selalunya bila aku teka, aku akan betul sebab aku dah selalu tengok movie. But this time around aku kalah. Dia sebenarnya dah bagi cukup info dekat dalam ni, tapi dia buatkan cerita ni penuh dengan misteri dan info tu dia akan bagi masa dekat hujung cerita ni nanti. Dari segi dia punya visual dia memang cantik sebab dia buat close up dan buatkan kau rasa macam claustrophobia tau. Macam kau rasa macam rimas ni tengok. Which is pada aku very good sebab dia buatkan penonton rasa macam apa dah jadi sebenarnya ni. Aku pun sesak nafas sekarang ni. Kelemahan pada cerita ni pula, macam aku cakap tadi, depan dia macam sedikit slow. Aku faham sebab dia nak kena create satu cerita yang boleh membawa kepada climax, which is good. Tapi mungkin untuk peminat-peminat kepada filem-filem yang macam ni, aku rasa ni acceptable untuk korang. Aku paling suka ada satu babak tu sebenarnya muka dia dah berubah dan masa tu bila dapat tahu ada plot twist yang berlaku, which aku tak boleh cerita dekat sini. Kalau aku cerita nanti spoil lah kan. Dan membuatkan kau akan terkejut. Confirm. Kesimpulannya, cerita ni memang berbaloi sangat untuk korang pergi tengok. Aku bagi 8 daripada 10 bintang. Yang 2 tu sebab mungkin perlahan sikit cerita daripada aku. Tapi apa yang penting sebenarnya, cerita ni membuatkan kau menggunakan otak kau. Dah lah kau penat, kau tengok cerita tu, kau kena guna lagi otak kau, tapi in a different way, dalam bentuk entertainment yang buatkan kau rasa macam cepatlah aku nak tahu jawapan dia ni. Okeylah, aku tak nak cerita panjang sebab korang kena pergi tengok sendiri cerita ni dekat wayang sebab cerita ni baru saja keluar dekat wayang. So, kalau korang rasa cerita ni best ataupun tak best, korang boleh komen kat bawah, bantu orang lain untuk tengok. Dan kalau korang ada movie atau drama berseri yang menarik yang korang nak aku tengok, korang boleh komen kat bawah, nanti aku akan pick. Jangan lupa juga untuk follow semua social media aku macam Twitter, X, check review semuanya sekali. Lepas tu YouTube juga jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan bell supaya bila aku upload je cerita-cerita yang baru, dia akan terus keluar kat kau. Jadi kau boleh tahu cerita baru apa. Tolong support aku please. Korang nak tengok aku punya review lagi tak? Tolong support aku. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.